di Kampung Ketani. So di episod hari ini Nia ditemani oleh dua orang bro dari Brunei Darussalam. So sila introduce yourself guys. And dari kampung mana? Hai, saya Sahrudin dari Kampung Sumediang. Dan masa ini saya berpindah di Sumediang dan tetap di Kampung Penaga. Penaga sama Sungai Liang. Dekat kah jauh? Kalau kita berjumpa dalam, katanya kalau jalan kaki jauh. Kalau pakai kereta dekat, dah sampai sejam. Sampai sejam? Sampai sejam. Kalau pakai unta? Kalau pakai unta lagi terdekat. Dekat yang paling bijak. Kalau bijak kan? Okay, bro? Assalamualaikum, hai, nama saya Zuhairi, panggil saya Zuhairi. Saya berasal dari daerah Temburong. Kenal daerah Temburong tak? Tahu daerah Temburong. Pasal daerah Temburong ni. So bro Zul dari mana? Dari Kampung Rantai. Kampung Rantai. Ada pernah datang ke daerah Temburong. Dan apa yang ada di sana? Last kali aku ke daerah Temburong masa cousin aku kahwin. Tapi itu yang aku ingat, aku ingat jalan ke rumahnya. Yang aku ingat kami minum cendol Temburong saja. Sana yang paling terkenal lah di daerah Temburong. Mana tu ada Temburong cendol famous? Yes, Mana? Dia macam satu favorite makanan di sana. Wajit. Asam, Gala, Temburong punya. Ya, aku dengar juga. Burger udang gadah. Yes. Bagi saya indah berapa? Jujur